Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gabah. Okay guys, apa yang kita dah tukar motor ni? So buat sementara waktu ni kita pakai pump biasa dulu. Racing Boy tu kita kemudiankan sebab kita nak kena buat bracket yang baru. Kita kena kecilkan sikit disc dia, kita kena buang bracket yang berat apa semua tu lah. Sebab itu terlalu berat. Cantik dah, sedap dah. Performance dia pun tak boleh dinafikan. Memang terbaik. Memang best gila. Padu terbaik. Tangan Tok Jembal. So, kita ada buat pertunjukan pada bulan 12 ni. Jadi, kita tak ada waktu untuk nak layan bracket yang baru tu. So, kita pakai yang lama dulu. Sebab ini dah tentu-tentu ringan, dah biasa dengan dia apa semua kan. Jadi, kita nak buat praktis hari ni. Pedal kita tukar baru. Dia alloy. Bergigi sikit guys. Bawah ni tak ada welding, matikan sebab kita nak banding hop nanti nak kais pedal. So, jom kita panas badan, kita buatlah mana yang patut dulu. Brake tangan ada problem sikit, dia punya kit. Dia punya kit dalam ni bocor. Kita dah order tak sampai lagi. Jadi kita praktis brake kaki dulu. So, insya-Allah nanti habis kita praktis, kita nak ajak mak rempit yang racing kat sini, kita ajak main pick up. Kita ajak 100 meter je guys, jangan lebih. Kalau lebih kita kalah sebab kita besar. Tengok apa yang boleh buat kita buatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena hati-hati sikit guys. Hari ni ramai mak rempit. So, motor dia macam sabu sikit Baru boleh banding hop. Oh, dengan brake ni Gaban dah biasa. Cuma kita ada masalah sikit Dia punya swing arm bush ada goyang sikit. Tapi tak apa, kita layan je lah. So brake kali ni alhamdulillah okey. Dah tip top. Disc dah besar sikit, kita pakai LC punya 200mm baru tahu. Apa tak melekat ni?
laju sikit hilang ah, panas. Tak ada break ah. Kan? Tu je kau boleh buat. Okay, sekarang ni power dia. Awal tu dia tidur sikit tau. Mungkin kita nak kena servis. Carburetor dah servis dah. Plug dah tukar. Mungkin nak kena tune balik. Hai! Mungkin nak kena tune balik ke kan. Hantar kat Pomen kan. Mak Gaban ni tak ada setting. Gaban papa je pandai lah. Sebab dia awal tu dia tidur sikit lah. Oh, baru ada kan. Tengah-tengah buat hujung baru sedap dia punya pergi. So, tak bermasa, jom kita cari budak tu. Kita nak print test dengan dia. Kita sprint test dengan tu 1 Z.
Tail pick up. Jangan, gua pakai besar. Ha? Alah, tail pick up je. Dekat ada ujung tu sampai kat Angah ni. Jangan try. Boleh lah. Ha? Alah, sonok. Okay guys, kita ada fighter 125Z. So, ni spek apa? 57 lah. Ha? 57 lah. 57. Ada korek-korek sikit lah. Kena sikit ya. Korek sikit lah. Okay, 57 jahat dah ni. Tak jahat. Okay guys, jom. Kita main pick up. RXZ versus 125Z. Tengok depan mana enjin. Ada kereta. Tak kereta. Okay. Power pasal tu. Hey! Macam bunyi meriam. Meletup-letup punya motor aku. Wow, beneran. Power lah motor kau. Mana dia? Ha? Sekali. Sekali lah. Seronok. So, tak hidup ni. Kita macam nak satu pakai kedua kan. Satu tu beneran sangat. Kali ni kita keluar dulu guys. Kali ni kita keluar dulu. Tapi kita punya power dah habis kan. Dah tak ada rugi. Dia punya top speed sampai. Mari kita bye-bye ya. Okay. Kita tengok motor stand dengan motor apa? Motor mak rempit lah. Ini kira motor mak rempit lah ni. Hai. Power tengok Tapi okey lah. Motor ni dah tak boleh pergi sebenarnya. Beneran kau. Yalah. Seronok-seronok je guys. Seronok-seronok. Habis itu sajalah kita punya perkongsian ataupun aktiviti pada petang ni. Dapatlah orang kata apa, mengisi masa lapang, panaskan enjin. So Jimmy Swing Arm nanti kita tukar dia punya boost. Yang mungkin kalau kita tukar ni mungkin lebih stabil kita main WD. Dengan brake belakang nanti kita buat. Kita dah order dia punya seal, tak sampai lagi. Brake belakang tak ada. Tu tadi kita wheelie laju, di belakang panas Dia hilang sekejap. Tu biasalah. Kalau kita main wheelie laju, okey macam tu lah. Oh, kat sini ada minyak apa? Leaking sikit lah. Mungkin pembakaran tak bersih. Dah ada keluar sikit minyak kena list. Tapi okey je. Jadi sampai sini saja. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye.